Okey, jujurlah abang cakap, dulu bila phone claim ada AI, abang selalu rasa macam okey lah, nice, tapi betul ke kita pakai kan? Tapi lepas abang pakai Samsung Galaxy S26 Plus ni, baru abang perasan ada beberapa benda yang kecil sebenarnya dia memudahkan kerja abang. Sebab sebagai content creator, abang ni bukan setakat nak rekod video je. Kadang-kadang dia kena cari idea, kena susun caption, kena edit gambar, lepas tu kena check balik shot mana yang okey. Sebagai contoh, bila abang tengah tengok satu benda dekat skrin tu, abang boleh terus search tanpa perlu keluar masuk apps banyak kali. Dia nampak macam simple kan, tapi sebenarnya bila kita tengah kerja, benda ni menjimatkan masa kita. Lepas tu dekat part gambar dia pun best juga. Kalau ada benda kecil yang mengganggu frame, abang boleh kemaskan sikit terus dalam phone. And tak semestinya kita nak kena edit secara berat, tapi cukup untuk nak bagi gambar tu nampak lebih clean. Yang abang suka, AI dia ni bukan jenis korang nak kena belajar teruk-teruk. Dia ni lebih kepada korang boleh membantu dekat moment yang mana yang korang tengah pakai phone tu. Dan bila nak digabungkan dengan performance S26 Plus ni, bila korang buka apps, edit, multitasking, semua rasa smooth. So bagi abang, Galaxy AI ni dekat Samsung Galaxy S26 Plus ni bukan sekadar features yang untuk nampak canggih semata-mata. Dia lebih kepada benda kecil yang korang boleh buat kerja harian jadi lebih cepat dan juga lebih smooth.